So saya pergi surau, sujud syukur. Saya ingat lagi masa saya tengah sujud ni, tiba-tiba terlintas dalam hati, saya terus duduk. Aku tak hafiz pun aku rasa. Sebab bila saya buka balik Quran time tu, saya buka Quran, saya tengok 10 juzuk akhir tu, saya tak pernah hafal pun. Tak ingat. Tak ingat langsung. Punya dah tak ingat baca sangkut. Baca hafal-hafal tu macam Tak lancar sangat lah. Tak lancar. Tak baca hafal lah. Tak baca hafal. Tiba-tiba debah tu. Aku tak hafiz lah sebenarnya. Lepas tu mampus aku nak keluar dari sini. Aku nak keluar dari sini. Aku nak jadi pelakon. Pelakon tu masih ada lah kepala. Tergerak. Tapi aku nak keluar dari sini lah. Lepas tu bila saya tu mak datang, dah habis Hafiz. Saya pun cover kegusaran tu macam saya pun happy.